So dia protect awak lah. Mu tu macam bagi belia. Kalau orang Islam kata tak ada masalah pun. Biar setara tu tak okey lah, cukup lah. Kadang-kadang Tino tu dia suruh expose diri. Dia nak gitu pun nak puji. Dia nak puji Dia macam lost semuanya aku. Dia minum main baju ni. Aku pula minum. Dah gini. Bila pakai dia ketat ah. Yang dapat ketat sikit ah bagi kita jatuh ni, ketat banyak. Dah. Lepas tu bila dia terbiasa dengan benda tu, dia rasa okey. Untuk lelaki ni malah nak balah kadang-kadang. Mu pakai ketat sikit pun okey lah dia tu. Tapi jangan siapa mu paksa untuk lelaki mu untuk expose mu dalam media sosial. Betul. Tak ada dosa mu untuk lelaki mu tanggung. Betul. Memanglah orang kata untuk lelaki tegur. Lepas tu kalau Tino tak dengar tu, pandai-pandai Tino lah kan. Tu Betul. tanggung. Tapi dia as a leader, mu nak hak provider, hak protector. Tak tinted screen. Okey. Telefon. Jangan sampai terbang ni. Okey. So berbalik kepada tadi soalan dia ke apa tadi? Kenapa lelaki tak suka post dengan berbual? Saya harap menjawablah kepada wanita-wanita di luar sana. Ingat balik awak hidup atas muka bumi ni lillahi apa? Lillahi ta'ala kan? So berbalik pada benda tu lah. Tapi kita tengok ada je orang jatuh untuk lelaki post sama Tino. Untuk orang jatuh pun kita nak nasihat balik. Ayat sikit tu. Kepada lelaki, ingatlah isterimu itu bukannya barang jualan. Jadi janganlah menjual kepada masyarakat luar. Betul. Sialah. Bertanggungjawab di atas apa yang engkau akadkan. Ya benar. Aduh. Pedih itu? Pedih. Gassed up in the black backdrop. Podcast time for studio. Tak tapi tak jaga.